Padang besar. Ni guys, so aku baru tidur. Kemarin aku dah janji kat hampa nak buat video pasal TI kat CWE. Tapi disebabkan TI habis kan, so tak buatlah video kan. Kami beli coklat, tapi coklat dia tu macam kurang sikit lah kan. Member aku suruh cadangkan latte. Kemarin ada satu customer ataupun satu turis dari Malaysia, KL KL dia suruh minum espresso. Dua benda ni lah. So aku akan ambil latte, Rahim akan ambil espresso. Kita akan try lagi ya. 6.30 lebih kurang. 6.30 pagi waktu Thailand. Kita akan mandi, breakfast dekat mana? Dekat Dim Sum Cabura. Akanlah buka lah. So pagi ni berkabus gila. Memang vibe Cameron habis. Sebab kemarin hujan. Kemarin hujan daripada pukul 2 sampai pukul sampai kami balik lah. Daripada kami check in sampai kami check out. Daripada kami check in sampai ke malam tu memang hujan seharian. Kami pun redah pakai baju hujan macam tengok video yang sebelum ni. So jom kita bersiap untuk pergi breakfast. Bye bye. So guys, selamat pagi. Kami sampai dekat Dim Sum Cabura dekat sebelah sini. Kami terpaksa ambil Grab sebab macam mahal lah tu. Bukan mahal sebab malas nak jalan dah. Esok saya tak mau jalan lagi. Guys, kami dah check out. Kami nak pergi Makro Hat Nyai. Dalam 40 minit berjalan kaki je guys, tanpa sunscreen. So kemarin okey, hujan bukan dekat redup, hujan. Hari ni kami nak pergi lah ke Makro Hat Nyai. Kenapa kami tak naik Grab, Maxim ataupun tuk-tuk dan sebagainya? Ini adalah low budget cost travel. Tengok, bawa backpack je. Kalau naik kereta, aku rasa Rahim akan bawa lagi je. Guys, kami dah pernah jalan tapi kami dah sampai Makro. Tapi masuk tadi dalam setengah jam ke 40 minit macam tu je, dan kami keluar. Sebab kami pergi nak tengok apa yang ada. Adalah tumbler yang viral tu, tapi tadi ada 3 je datang. Ada minion. Tak banyak. Dulu kita tengok dekat viral yang kat TikTok tu macam putih-putih pun ni dah pun. Dia ada tadi ada minion, ada Zootopia dengan tak ingat je tu. Apa tengok lagi mak ni? Ya, dengan mak ni. So sekarang ni kami nak jalan pergi Central Hat Nyai untuk makan. Lepas tu kita akan pergi sembah untuk balik sembah. Dia bertentangan je, tapi dalam 5 tu kita dulu. Belakang sana Makro, Central Nyai, kaki. Dia dekat-dekat lah, bertentangan. Sebab tu kami jalan kaki. Ada Makro, di Central Nyai. Atas ni ada jantas, kita boleh naik jantas. So guys, hasil tangkapan kami dekat Central Hat Nyai. Ada daging batang danau, ada nasi dengan tomset, ada nasi goreng ayam, nasi goreng campur. Terus ada lah yang ni yang katanya sedap ni. Betul lah. Dia macam rice cake lah, tapi dia ada caramel. So mana-mana tu yang sedap ni. Anda rasa tu juga ada yang buat tester. Sedap lah, boleh lah. So ni Central Hat Nyai. Kami nak berjalan pergi ke stesen bas untuk makan. Dan last kali kami pergi CWE. Okay? See you in Malaysia. Come. Dekat stesen bas Hat Nyai nombor 1. Kami nak makan. Lepas tu baru kami nak beli tiket. Kami nak pergi CWE. Okay? So bye. Kita sampai dekat stesen bas. Kami dah pergi CWE. Borong CWE. Semua kami borong kat CWE. Lepas tu sekarang ni kami tengah tunggu van ataupun bas lah pakai yang ni. So tiket dia dalam 20 bas. Dalam luas naik juga. So tapi memang tapi hampa kena tunggu sampai penuh ataupun orang dah semua cukup baru buat. Makanya kalau kamu tu dia cakap setiap setengah jam ada ni lah. Dah setengah jam ada orang penuh dan jalan. Kami dah cop pasport dekat Thailand tadi, kami dah keluar. So sekarang ni kami dekat Malaysia. Macam nak announce apa dah? Miss Universe. So kami kena jalan ke sana untuk cop pasport bahagian Malaysia pula. Lepas tu kami akan naik train dekat Padang Besar untuk balik ke Tasik Gugok dan juga Bukit Menterjam. Last, Rahim kata-kata semangat. Kata-kata semangat, saya okey jalan kaki. Adakah rasa patut kita try lagi backpackers macam ni? Patut. Sebab aku dah buktikan aku boleh jalan kaki kan. Sebab ada takut-takut nak jalan kaki sebab takut aku tak larat kan. Tapi ya, I'm ready. So untuk backpacker destination baru next destination
Tak tahulah. Saya macam saya kata, saya tak mau bawa otak, member saya ikat, saya ikut saja. Bila member tak bawa otak, kaki sakit. Tapi untuk hampa travel dengan member hampa first time, dua-duanya first time, first kena berani, Betul? kedua hampa kena redha lah kan. Yang ketiga, logo internet yang lupa. Internet penting lah. Sebab kita hidup dalam pakai Era IT, pemodenan. pakai teknologi, jago sukan, jutawan, Lagu. berkereta, Nama? Thailand. Okay, so insyaAllah kita akan jumpa lagi untuk next vlog. Mungkin dalam Malaysia balik lah kan. Dan cari duit balik. So itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye bye.